Tuan-tuan, lihatlah senyuman ibu ayah kita. Hasil daripada sumbangan tuan-tuan di sini, mereka semua ni dapat melaksanakan ibadat dengan tenang dan selesa. Pondok ini asalnya dibina untuk keselesaan warga Mas yang menginap di pondok kami. Tetapi disebabkan oleh masalah kewangan dan dana kami, ianya terbengkalai seketika. Sekarang ini proses pembinaan telah dimulakan. Bayangkan dengan dinding yang masih belum siap, ruang pintu masih belum dipasang, lantai masih belum terturap. Bayangkan bagaimana untuk mereka menginap dan tinggal di situ untuk keselesaan mereka. Tuan-tuan, ini adalah peluang untuk tuan-tuan membantu mereka. Jom sama-sama bantu mereka menghulurkan sedikit sumbangan untuk menyiapkan bangunan ini. Semoga setiap amal ibadat yang dilakukan oleh mereka, doa, bacaan Al-Quran, ianya mengalirkan pahala kepada tuan-tuan.